Ni tengok sini sekejap. Saya nak ajar sikit. Dekat sini nampak ni. Besi ni adalah besi untuk lantai yang dah terkeluar. Selalunya besi ni dia duduk dekat dalam ni. Dia panggil sebagai cover lah. Dia ada cover. Tapi dia ni dah expose. Reason why dulu waktu masa dia buat concreting, dia ni tak cukup cover. Cover tu dia panggil bahasa Melayu dia panggil penutup lah. So apa what happen is that dah nampak dah ni ada line ni nampak line sampai sini. So kita dalam proses nak baiki bangunan ni, kita kena kirakan lah berapa area yang sesuai yang kita patut untuk nak buat rectification untuk kerja-kerja ni lah. Kalau kita tak buat benda ni, soon dia akan merebak lagi banyak dan akan berlaku nanti spalling yang lebih teruk lagi. Tapi kena ingat kawasan ni nampak ni apa ni? Waterproofing punya tempat yang lama ni. So kita kena ada beberapa kerja yang perlu dibuat lah. Yang tu detail lah. Saya tak nak cerita detail yang lebih teknikal. Faham tak? Uish, ini kalau orang biasa ni tak perasan ni. That's why Kezo ni dilantik untuk buat kerja-kerja macam ni lah, untuk cari di mana kerja-kerja untuk repair. Okay, boleh belajar satu.